وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau Al-Falah, Timbalan Pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Falah, Presin 9 Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana baru start puasa ni, tak berdaya dah. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan luas pemberian-Nya. Allah masih izinkan kita untuk berpuasa pada hari ini. Dan kita setiap hari kita menghitung hari-hari yang Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Jadi anggaplah setiap hari Ramadan kita lalui itu adalah Ramadan yang terakhir. Sebab kalau kita menganggap Ramadan ini masih panjang, kita akan selalu mengakhirkan kita punya ibadah, sehingga kita selalu terlepas. Dan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca dalam kitab ahadits, kitab hadis-hadis, ya Allah, banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Banyak sangat apa? Hatta ulama-ulama karang ribuan kitab menerangkan tentang fadail, kelebihan bulan Ramadan. Dan kita sekarang semua dalam masuk bulan Ramadan. Allahu Akbar. Nikmat besar. Nikmat besar. Mungkin kita setiap tahun dapat, mungkin kita tak rasa nikmat tu. Tapi orang yang meninggal sebelum masuk bulan Ramadan tahun ni, yang meninggal sebelum ni lah, sebelum yang tak sempat masuk bulan Ramadan ni, mereka semua dalam kubur. Mereka semua merasa hasrah, merasa rugi sangat-sangat tak masuk bulan Ramadan. Sebab kita tak pernah rasa kan. Siapa baru ni pernah mati? Tak pernah rasa. Sebab itulah, jadi nak jadikan cerita ni, waktu apa nama dia, ada seorang ni hamba Allah yang soleh. Dia ni ada kawan ada kawan yang juga merupakan orang soleh juga. Tapi kawan ini meninggal sebelum masuk Ramadan. Ni cerita orang soleh. Lepas tu, tak lama lepas tu dia mimpi kawan dia dalam kubur. Dia mimpi. Lepas tu katanya, macam ni keadaan kau? Alhamdulillah, aku dilayan oleh malaikat dengan baik, Allah mengampuni aku dan sebagainya lah. Lepas tu dia tanya, apa benda yang kau nak kat dunia ni? Dia kata, aku nak masuk bulan kau masuk sekarang. Dia kata, bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan kita semua masuk bulan Ramadan sekarang. Tolonglah, saya minta manfaatkan waktu-waktu yang tersisa semalam, waktu tengah tarawih. Kan sekarang kan ada TV macam ni kan. Jadi waktu tengah berdoa tu, kita tengok TV tu, macam-macam, ada fatwa, ada ni kan. Kata hari raya Aidilfitri lagi 17 hari. Kalau hari ni maksudnya lagi 16 hari. Tak lama lagi. Jadi bagi siapa yang tak ada lagi hizib Al-Quran, tak ada lagi tadarus Al-Quran, dia tadarus. Kita punya bacaan sendiri. Kita kena ada bacaan kita sendiri juga. Dulu orang soleh, Imam Syafi'i Ramadan dia khatam 60 kali. Macam mana keadaan kita dengan Al-Quran? Ya, mungkin orang kata Imam Syafi'i boleh lah. Imam Syafi'i itu orang Arab, ulama pula. Tapi kita kena adalah himmah tu, kena ada apa? Semangat tu kena ada dalam diri kita nak baca Al-Quran, selak sekali dengan punya makna dia. Kita tahu dalam Al-Quran ada macam-macam cerita. Jadi kalau boring baca Quran ni, kita baca terjemah dia pula. Baca terjemah dia kejap. Kisah Nabi Yusuf begini, kisah Nabi Ayub begini, kisah Nabi Yahya macam ni, kisah.
Dan puasa ni adalah sebuah syariat yang disyariatkan juga kepada kaum sebelum kita. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan kepada kamu puasa seperti mana difardukan kepada orang sebelum kamu. Maksudnya apa? Dekat ayat ni ada bahasa cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham, Allah bagi tahu kat kita, wahai umat Muhammad, bukan kamu sahaja aku fardukan puasa. Jangan ingat kamu seorang je aku fardukan puasa. Umat terdahulu pun aku fardukan juga. Lepas tu Allah kata lagi, ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu je, sebulan je, tak lama pun. Lepas tu Allah bagi tahu lagi, kalau ada yang dalam musafiran, ada yang ada penyakit, ada yang ini, boleh qada lagi. Maksudnya apa? Maksudnya itu bahasa cinta. Kalau kita faham kenapa Allah bagi tahu aku fardukan pada kamu dan orang sebelum kamu berapa hari je, ayyaman ma'dudat. Lepas tu siapa yang sakit, siapa yang musafir, siapa yang ni, dia ada hari-hari yang dia boleh tak berpuasa. Kita zaman sekarang ni, kalau zaman dulu kita boleh lah. Zaman Nabi Muhammad, kita nak berbuka waktu musafir. Sebab apa? Diorang naik unta, diorang panas. Cuma kalau zaman sekarang ni, kita balik kampung naik kapal terbang. Boleh ke tak? Boleh tak puasa dalam Islam? Ikut hukum boleh tak puasa? Boleh dia makan, boleh. Kalau balik kampung ke apa, dia boleh tak makan. Dia boleh apa kalau tak puasa. Nampak? Subhanallah. Tapi ada lagi di istilah-istilah geng plastik hitam ni. Apa benda? Apa benda ni? Oh, geng plastik hitam. Ulama hadis Nabi SAW, puasa di luar Ramadan tidak akan sama puasa dalam Ramadan, walaupun dia puasa setahun untuk gantikan sehari yang dibatalkan tu. Dia boleh pakai istilah begitu. Dia boleh pakai istilah kain plastik hitam. Yang lagi jam apa tuan-tuan? Zaman sekarang lagi jam, kedai Islam buka pagi puasa. Kau rasa gila tak gila? Dekat kedai ada Allah Muhammad, la ilaha illallah. Lepas tu pergi buka kedai pagi puasa. Kedai Muslim. Tak kira lah masuk tu India ke China. Itu masalah pelanggan lah, customer suka hati dia lah. Nak masuk kedai apa, awak lagi buka. Kenapa pergi buka kedai? Tutup lah kedai. Takut muflis. Dia tak akan muflis kalau buat untuk Allah. Tak akan muflis. Dia, kalau kita buat untuk Allah ni, tak ada yang sia-sia, faham tak? Tak ada yang sia-sia, saya ulang, tak ada yang sia-sia. Ada satu kisah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu perang tu, waktu tu sahabat kekurangan tentera, kekurangan senjata. Tapi mereka ingat satu hadis Nabi SAW, kalau korang ada masalah, korang pakai siwak. Apa kepentingan siwak dengan nak pergi perang? Ikut kita punya akal lah. Orang nak, kita nak perang ni, pasal kita seorang pakai siwak, ambil kayu tu pakai sini. Tapi sebab datang dari Nabi SAW, mereka buat. Nabi kata gitu, kami buat. Mereka pakai siwak. Subhanallah. Orang kafir fikir apa? Orang muslimin, ya Allah, kalau kayu pun diorang makan, apalagi kami. Kayu pun diorang makan, apalagi kami. Nampak tak? Tak ada yang sisi kalau kita ikut ajaran Nabi SAW. Ada dalam peperangan Badar, ada seorang sahabat Nabi SAW, waktu dia perang, pedang dia patah. Pedang patah. Baik kata Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, pedang aku patah ni. Tahu Nabi buat apa? Nabi ambil bawah tu ranting. Kau rasa? Ranting. Tengah perang ni, pistol habis, peluru. Lepas tu orang bagi ku ranting. Kau rasa kau nak buat apa? Nabi kata, qatil bihadha, peranglah dengan ini. Pedang patah, bagi ranting. Ranting Arab tu, ranting Arab kan, bukan ranting macam kat Malaysia ni. Ranting Arab ni bagi pada sahabat tu. Sahabat tu, pemikiran sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apa datang dari Nabi, dia ambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Nabi, fakhudhu, ambillah. Dia ambil pedang tu. Fatahawwala saifa dalam hadis.
berubah pedang tu jadi apa, berubah ranting tu jadi pedang, dibulik. Dan jangan ingat ajaran Nabi putus sampai waktu sahabat je. Agama Islam ni sesuai dipakai seluruh zaman, seluruh waktu. Apa buku ni, buku di style Islam ni takkan pernah lapuk tau. Dia takkan pernah lapuk. Tahun 90-an tu style apa? Style seluar besar ke, style kemeja ke. Pakai sekarang lapuk je. Sekarang budak zaman sekarang ada dia punya pakaian sendiri kan. Ada pakai boxy ni, ada banyaklah seluar baggy ni, apa-apalah kan. Tak valid dah yang lama tu. Tapi dari dulu ulama pakai jubah, pernah lapuk tak sekarang? Tak pernah lapuk. Setiap tahun raya pakai baju raya juga, baju syar'i juga. Dia tak akan pernah lapuk. Al-Quran ni, kalau kita baca lah buku-buku zaman sekarang ni, kita nak baca ke buku-buku zaman 90-an ni, zaman mana baca dah, tak kat almari je lah. Al-Quran dari dulu sampai sekarang ada je. Ni Quran dah sebut, ni Quran dah sebut, ni Quran dah sebut. Tak akan pernah luput tarikh dia Al-Quran dan apa yang datang Nabi SAW. Dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran tu, siapa yang beramal dengannya mesti bahagia, yakin 100%. Orang Arab kata 100% akan bahagia, wajib bahagia, wajib bahagia. Tak kira lah Allah suruh puasa ke, Allah suruh solat ke, Allah suruh lepas tu kalau puasa banyak orang zaman sekarang ni puasa, apa pemikiran dia? Pemikiran orang puasa apa selalunya? Alah, banyak tahu pula. Futur lah, iftar, apa lagi? Orang lelaki lepas asar tu, orang lelaki lepas asar tu tolonglah jangan terus pergi bazar. Gila weh, lepas asar terus pergi bazar. Orang gila je lepas asar pergi bazar. Dengan ya Allah, baru-baru ni saya buka puasa dekat Masjid Besi. Maksud saya pergilah dengan sepupu ada, pergi bazar. Ya Allah, sesak ni. Ada orang jerit waktu tu, dia buat live. Dah lah orang sesak, kau pergi buat live pula. Tak faham betul aku. Dia dah berlanggar, dia kena macam ni tau. Kita pula kena ngelak. Dia buat live. Lepas tu dia kata apa kat live dia? Aku tengah nak cium Hajarul Aswad. Astaghfirullahalazim. Dah lah orang tengah. Lepas tu apa? Lepas tu dia kalau orang perempuan pasal tak, bukan fikir ni iftar. Dia kalau orang perempuan ni waktu sahur dia fikir dah. Lepas sahur dah habis kenyang semua, malam ni nak buka apa nanti kat mana orang kita? Ya Rabbana ya Ilahana. Puas tak start lagi dah. Lepas tu apa? Lepas tu pergi bazar ni tuan-tuan puan-puan, dia pergi tawaf bazar tau. Kalau ada 10 live dah pergi. Akhirnya apa? Akhirnya satu plastik pun tak ada. Kalau dia tak beli, kalau beli pula mujur aja 10 jari je. Kalau ada 50 jari dia full lagi. Kadang-kadang ada orang ada strategi ni dibawa. Kalau pergi bazar ni dibawa semua keluarga je. Dengan anak je dia bawa, kalau ada nenek dengan cucu je dia bawa. Supaya apa? Pegang. Ya Allah. Lepas tu pergi bazar pula macam-macam orang ada. Yang bertudungnya, yang tak bertudungnya, yang pakai seksinya. Orang Cina masuk bazar. Orang India masuk bazar. Betul ke tak? Macam tak pernah pergi bazar pula. Muka serius tak pernah pergi bazar. Cina ni puasa ke? Pelik tu aku. Nak kata Islam free hack. Dia pun masuk juga. Yelah, orang lelaki hati-hati sikit, jaga mata. Kan kau tengok perah ayam, kadang tengok perah orang. Habis pada puasa. Habis. Nabi kata antara perkara yang membatalkan pahala puasa, an-nadhar bi syahwat, melihat dengan syahwat. Hati-hati. Tak katalah aku tak ada syahwat. Gila.
Kalau tak syawak tu gila. Macam mana pergi bazar? Bolehlah pergi sekala-sekala. Ini tiap hari kau nak sapu bazar tu. Kadang-kadang buka lah kat rumah. Kesiannya orang rumah masak. Pergi bazar. Kaya, orang kaya je pergi bazar. Sekarang satu botol air RM7. Jarang dah jumpa. Tak ada kot air RM2 sekarang. Tak ada dah. Tak ada. Kalau ada tu Datuk lah kot jual main-main. Sekarang mana ada jual RM2. Paling-paling mangga tu RM7. Kalau setiap hari pergi, habislah duit. Tolonglah buka puasa. Tak so kerja pergi bazar ni bukannya, mana ada orang pergi bazar 5 minit sebelum azan. Orang pergi bazar ni pukul 6.30. Azan 7 suku, 7 lebih. Jadi habis waktu mustajab doa tu. Habis kat bazar saja. Dengan apa ayam, dengan ayam panggang, dengan dalam hadis Rasulullah cakap, sesungguhnya bagi orang puasa tu ada satu dakwah mustajabah. Doa mustajab. Kalau kita baca doa mustajab, kita faham tak maksud dia apa? Doa mustajab. Kan Allah cakap, kalau doa je lah kat aku kabulkan. Apa-apa doa lah kita doa kat Allah mesti kabul. Tapi waktu Rasulullah kata ini waktu doa mustajab, kabul tu confirm. Allah janji. Kau minta aku bagi. Tapi waktu Allah kata waktu doa mustajab, itu maksudnya Allah bagi yang lebih lagi. Allah bagi lagi besar, lagi cepat Allah bagi. Allah nampak kat engkau. Memang setiap doa pun Allah bagi lah. Apa-apa pun Allah kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Itu confirm. Orang yang berdoa janjikan Allah dapat apa yang dia minta. Tapi kalau waktu mustajab, double janji lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak minta ke tidak je. Bawa anak-anak sekali waktu nak buka tu, doa sama-sama. Ya Allah, lancarkanlah rezekiku. Ya Allah, pemudahkanlah urusan kerjaku. Ya Allah, pemudahkanlah urusan pelajaran anakku. Doalah. Ini hajat banyak, minta tak nak. Sombong betul. Hajat bukan main, menggunung. Dok kejar dunia, kejar. Lepas tu doa tak nak. Dia yang paling pelik apa tuan-tuan? Yang paling pelik ni orang kejar dunia, lupa akhirat. Itu paling pelik. Paling pelik. Sampai solat keluar waktu, sampai Quran tak tersentuh di rumah, sampai macam orang lah, dia kerja tapi dia nak bermusuh dengan bos dia. Tapi gaji dia kerja dari bos. Agak-agak macam mana keadaan bos tu nak bagi. Lepas solat tu tak ada waktu dah nak berdoa. Ramadan ni cukuplah kita lalai 11 bulan, cukuplah kita tak doa lepas solat, cukup. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pada satu hari itu beliau radhiyallahu anhu, beliau jadi imam. Lepas tu Sayyidina Umar ni sifat dia suka pegang tongkat untuk mengingatkan dia bagi kematian. Orang terus bangun. Tahu Sayyidina Umar apa? Sayyidina Umar pukul dengan tongkat tu. Tapi pengerusi dia buat macam tu. Mau beraduhnya, mau perang nanti kat sini. Sayyidina Umar pukul pakai tongkat. Tahu Sayyidina Umar kata apa? Alaka ilallahi hajah. Kau tak ada hajat daripada Allah ke? Sampai lepas tak nak doa ni kenapa? Gantul. Sesibuk apa pun kita, doa tu minit je. Dia rasa lama tu sebab apa tuan-tuan? Rasa lama sebab kita ni berat. Itu yang rasa lama tu. Bukti dia apa? Bukti dia Facebook lah. Pakcik-pakcik kan, Facebook lah bukti dia. Scroll Facebook macam ni tak sedar dah sejam. Tak sedar. Kalau sedar sejam. Kalau dia sambung lagi, Okey. Scroll. Akbar.
Sebulan je. Sini buat 22 ke 8. Allah Akbar. Nampak tak? Pelik. Yang 8 pun ada lagi yang keluar. Sebelum buat 8. Habis sebelum 8 tu ada yang keluar. Tak tahulah apa urusan dia. Okey lah, kata-kata sibuk lah. Tiap-tiap hari muka-muka ni je keluar sebelum 8. Apa benda ni? Takkan tiap hari ada orang mati. Hebat betul. Siap hari ada urusan. Lepas tu dah buat 8. Waktu imam baca tu cubalah ni sikit, mendalami sikit. Tak faham tak apa. Cuba khusyuk sikit. Allah ni kalam Allah. Ni tidak. Nanti muri apa. Aku nak keluar. Nanti habiskan beratur panjang. Astaghfirullahalazim. Itu tak apa lagi, fikir murih. Kau fikir raya. Raya pertama okey, aku dah beli baju dah. Raya kedua ni mana apa pula ni? Tak sedar weh. Dia ikut imam je. Imam bagi salah. Habis dah 2 rakaat ni. Habis dah 4 doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Astaghfirullahalazim. Dia main follow weh. Mana khusyuk? Solat, dalam hadis Rasulullah kata, solat ni, setiap kali kita lepas solat akan bercakap pada kita. Kalau kita lepas solat, akan keluar solat tu ada 2 macam. Ada 2 hal, ada 2 keadaan. Putih hitam. Putih ni solatnya akan kata, bayyadallahu wajhaka kama bayyadtani. Semoga Allah memperindah, memutihkan wajahmu di akhirat. Maksudnya kamu memutihkan aku di dunia. Maksudnya kita solat betul-betul lah. Kalau keluar hitam, apa dia kata? Qabbahallah. Semoga Allah menghina wajahmu di akhirat sebenarnya kau hina aku di dunia. Kita waktu main game, waktu kita tengok Facebook tu, ada tak kita ingat Allah? Waktu tu lah, ada tak orang baca tengok Facebook kan? Baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira, subhan. Mana ada? Nipu lah kalau ada. Nipu. Saya pun tak macam tu. Mana ada orang tengah baca, orang tengah scroll IG, at-tahiyyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka. Tak ada. Tapi waktu solat dia fikir murih. Makan apa? Semalam air sirap. Semalam teh tarik, hari ni nak kita apa? Itu namanya bahasa dia tu kurang ajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada raja, waktu raja tu bercakap, kita cakap orang lain. Agak-agak raja tu buat apa? Raja tu buat apa kalau kita buat macam tu? Raja dunia dia tak bagi apa-apa pun kat kita. 1 sen tak apa. Paling-paling ada bantuan sekali setahun, kalau ada lah. Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata dalam Quran, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah tenggelamkan kamu dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat zahir batin. Semua yang kita ada dalam dunia ni, semua, tak kira lah harta, kesihatan, anak, pinak, semua dari Allah. Sifat nikmat Allah tu tak putus, faham tak? Nikmat manusia ni sifat dia munqati', terputus. Orang bagi kita makan, kita makan, dia habis lah. Orang bagi punya mahal pula kereta. Mana ada orang kereta sampai dia mati, kereta sama, mesti kena tukar. Bahasa habis lah. Kalau dia tak tukar pula, tak tukar pun, dia mana pakai setiap waktu kereta. Ni mata ni, hidung kita, lisan kita. Kita bangun setiap hari, tuan-tuan perempuan, lisan kita ni tak berubah, faham tak? Panjang tara tu aja. Pernah tak kita bangun pagi-pagi tiba lidah panjang sikit? Kau bayangkan kalau lidah kita panjang sikit waktu pagi bangun, agak-agak kalau panjang, kira lagi kalau tiba-tiba pendek. Macam mana? Subhanallah. Mata kita ni,
Saintis kata mata kita ni dia ada air dia yang memang Allah jadikan memang taraf tu je, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih jadi gini, kalau kurang jadi gini. Setiap hari bangun mata boleh tengok warna-warni dunia, hijau, biru, coklat, nampak. Tak pernah lagi kita bangun tiba warna hitam putih macam Piramli. Pernah? Tak pernah. Besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah minta kita solat 5 waktu je sehari. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 4 rakaat. Kalau zikir berapa lama dah sangat zikir kita lepas solat tu? Berapa lama sangat? Ada setengah jam? Tak ada. Tak ada. Kalau setengah jam kan rucut lah imam tu. Mana ada lu? Tak ada. Tapi itu pun masih ada lagi. Nampak tak? Allahu Akbar. Kalau Allah tahan nafas kita ni berapa minit je tuan-tuan puan, mati kita. Mati. Baru-baru ni saya tengok video kat TikTok, ada TikToker yang pergi Syria. Dia tengok ada seorang tengah viral penjara, dia pergi ziarah penjara Syria. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, puan-puan tengok. Dia pergi review penjara Syria tu. Syria kan sekarang tak aman. Dia punya dalam tu, betapa dalam ni penjara mereka, dengan kena elektrik lagi macam tu. Dia cerita, dia pergi tu ada pengiring. Ada pengiring orang yang pernah masuk tahanan Syria tu. Dia jadi salah satu. Orang Syria waktu kita puasa, dia tak puasa ke? Waktu tak puasa pun dia orang puasa sebenarnya. Tak makan. Sampai kerja setiap hari, subhanallah. Bangun pagi ada isteri kat sebelah, ada suami kat sebelah, alhamdulillah. Kerja anak boleh kerja anak, alhamdulillah. Anak sihat, alhamdulillah. Rumah tak hancur, alhamdulillah. Satu kata, kalau nak insaf pergi tolong orang Palestin sana. Tak insaf tak tahu lah. Pergi duduk sana sehari 2 ke, dengar bom tu, dengar bunyi. Nampak tak? Besar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak rasa. Sebab apa? Dah tenggelam, tak rasa lah. Apa pepatah Arab? Ada pepatah Arab tu kata, an-ni'mah la yash'urha al-insan illa ba'da faqdiha, kata. Nikmat ni tidak akan dirasa oleh manusia kecuali setelah dihilang nikmat tu. Dia hilang baru rasa. Dulu waktu makannya banyak, tak terasa lah buang-buang makanan waktu bazar Ramadan tu. Tak terasa lah. Tapi cuba kalau waktu hujung bulan, yang ada semua telur je ada. Baru terasa ayam masak kurma, baru terasa ayam masak kecap, baru terasa ayam masak merah tu, baru terasa waktu tu. Waktu tak ada hilang, itu baru lauk. Kita ada keluarga kita sayang kan. Pernah tak kita tengok keluarga kita menangis esak-esak? Mana ada? Tak ada. Kalau dia mati, waktu tu lah kau nak yang bergaduh nak minta maaf. Waktu tu lah. Kalau dia pergilah pemakaman, kalau tak pergi, kalau musuh juga. Tak ada saya tekankan juga, tolonglah minta maaf dengan keluarga-keluarga, dengan family terdekat kita. Zaman sekarang ni banyak tuan-tuan orang berperang dalam keluarga, berperang. Raya tu tak balik. Dia cerita, kalau saya cerita mak ayah dia, raya tak nak balik, tak nak balik kampung. Kalau bergaduh dengan mak, kalau bergaduh dengan adik-beradik, okey lagi. Itu besar dah dosa, itu besar dah. Kalau dengan mak ayah, dia boleh bergaduh dengan mak ayah dia. Kalau dia pernah dengan orang paling bodoh dalam dunia, antara 10 orang paling bodoh, 5 paling bodoh, 3 paling bodoh, ni orang pertama paling bodoh dalam dunia semua. Orang paling bodoh punya bodoh betul. Orang bergaduh dengan mak ayah, tak nak balik.
Buatlah amal banyak-banyak pun, kau solatlah 70 rakaat, solat 70 rakaat, 40 lah kau solat, 70, 1000 kau solat rakaat setiap malam, Allah pandang pun tak. Dengan Allah pandang pun tidak. Masuk syurga? Tak payah. Mimpi pun jangan. Tak akan dapat. Bau syurga pun tak hidu. Bau syurga, dalam hadis Rasul kata, wa inna rihaha la yujdu min masirati khamsi sana, 500 sana, sorry. Sesungguhnya bau syurga itu dapat dihidu sejauh mana perjalanan 500 tahun perjalanan, boleh hidu dah bau syurga. Tapi bagi orang yang bergaduh dengan mak ayah, orang panggil uquq bahasa Arab dia, derhaka, orang memutuskan silaturahim, bau syurga pun tak bau. Bau syurga sekarang ni banyak. Dia pergi surau, dia orang kuat surau, dia punya keluarga bergaduh dengan dia, tak kisah pun. Kau datang lah surau setiap 5 waktu, datang. Kau baca lah Quran, kau khatam lah Quran macam Imam Syafi'i 60 kali sebulan ni, khatam kan. Itu semua habak bahasa Arab dia, habuk, habak manthura ni bahasa Arab. Habuk je, habuk, habuk. Macam ni habuk kan, macam ni je. Amalan awak tu macam ni je di sisi Allah, tak ada apa-apa, kosong. Dia punya serius ni tuan-tuan, puan-puan. Banyak zaman sekarang begitu. Posting-posting agama, ustaz-ustaz ceramah, status dia sehari nak update status pasal agama, kelebihan ini, kelebihan itu, kelebihan ini, kelebihan itu. Dan dengan adik-beradik dia bergaduh. Lima tahun lah tak cakap. Kalau hidup lagi, kalau saya mati tak cakap. Makam tu pun tak pergi. Habis. Anak-anak bila tengok benda ni, dia akan belajar, tahu tak? Dia akan nampak, mak ayahku buat begini. Lepas tu Imam Ghazali kata, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan perbicaraan, lisan keadaan lebih fasih daripada lisan yang berbicara ni. Imam Ghazali. Anak-anak bila tengok benda jadi mak ayah, dia akan belajar, faham tak? Kamu tak perlu belajar pun. Ni makcik kamu, jangan cakap dengan dia Ayah tak cakap, tak payah cakap macam tu. Anak tahu sendiri dah. Dengar pula suami isteri sembang pasal adik-beradik, anak-anak fikir apa? Maksudnya boleh lah. Dia akan anggap benda tu betul. Anak-anak pula belajar kat SMK je, SK. Yang belajar agama pun tak semestinya dia tahu. Lagi-lagi macam tahfiz, hafal Quran je. Apa yang dia akan nampak? Dia akan nampak satu gambaran bahawa putuskan silaturahim dengan orang tua dan adik-beradik tu boleh dalam agama. Sebab mak bapak je pun buat. Mak bapak ni orang paling diagungkan oleh anak. Sebab itulah pepatah Arab kata madrasatul ula. Ibu tu madrasah, sekolah pertama bagi anak. Kalau ibu je pun tak bagi tudung, jangan haraplah anak nak bagi tudung. Itu bodoh nama dia. Kamulah sebagai orang yang menunjukkan kriteria paling terbaik, contoh terbaik. Sebab tu jarang sangat tuan-tuan perempuan ada ulama, ada orang baik, ada orang soleh, mak ayah dia orang jahat. Jarang. Sebab apa? Sebab mereka belajar daripada kecil tengok mak ayah mereka. Kalau kita baca sirah, sejarah Sadah Ba'alawiyin, orang Habib-Habib sekarang ni kan, kita baca sejarah tu orang, dalam kitab sejarah tu orang akan tulis wa ta'addaba bi adabi abih. Dia beradab dengan adab ayahnya. Dengan adab ayahnya. Maksudnya apa? Dia tengok semua tu daripada ayah dia sendiri. Ada satu imam ni orang ulama Hadramaut lah. Ulama Hadramaut. Namanya Syekh Abdul Rahman As-Sakran. Katanya, waktu aku kecil, aku nak pergi main waktu solat. Waktu tu solat tahajud. Waktu solat tahajud, keluarga dia bangun tahajud. Aku nak pergi main lah. Waktu tahajud tu dia bangun. Waktu kecil lagi waktu tu, dia pergi tengok ayah dia tengah solat. Dia pergi tengok mak dia pula, mak dia tengah baca Quranul Karim.
Agak-agak kalau bayi tu tengok macam tu, budak kecil tu tengok macam tu, umur 5 tahun, 6 tahun tu tengok macam tu, budak sekolah rendah tengok macam tu, agak-agak apa yang akan tergambar dalam fikiran dia? Ini tengok mak ayah baca Quran pun tak pernah, tapi cerita anak jadi hafiz. Dia bukan sekadar nak hantar tahfiz. Awak ingat yang ada tahfiz tu semua baik-baik ke? Dia tak ada sekolah macam mak ayah. Tak ada. Kalau mak ayah jenis bakhil, mesti turun ke anak punya. Mesti. Kau ajar tak ajar, mesti turun. Nabi kata. Apa kata-kata Melayu tu apa? Buah tak jatuh tak jauh dari pohonnya. Macam tu lah lebih kurang. Orang balik kita pun dah tahu dah. So kita kena tunjukkan contoh yang terbaik untuk anak. Datang kuliah, datang surau, datang tarawih. Jangan pentingkan diri sendiri, selfish. Dia pergi seorang dia je, lenggang geng. Anak dia kat luar main. Atau tarawih pun tak tahulah. Lain pula yang pergi bazar. Budak pergi bazar, dua lelaki perempuan, kahwin pun tak tahu kahwin ke tidak. Apa nak jadi? Pelik-pelik zaman sekarang ni. Jadi mak ayah tolonglah ambil tahu anak punya keadaan macam mana, siapa kawan dia, tak keluar dengan siapa. Ni anak nak keluar, pergilah. Itu yang balik tu, minta maaf cakap, ada yang masalah hamil lah bagi apa. Tak ada pemantauan. Waktu tu lah nak menangis, waktu tu. Mana kita punya peranan? Allah SWT kata kullukum ra'. Setiap kamu tu adalah ada dia kena jaga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu akan ditanya di hadapan Allah dengan amanah kamu. Akan ditanya, mak bapa akan ditanya nanti di akhirat. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kamu solat tarawih 70 rakaat, anak kamu mana? Allah tanya. Tak kira lah besar kecil, selagi belum kahwin, kamu punya mana? Ini anak perempuan semua tak tahu malu. Zaman sekarang perempuan tak tahu malu. Saya masih belajar lagi, tahu keadaan. Tak tahu malu. Yang chat ni tuan-tuan perempuan, chat ni, kalau laki chat perempuan bukan mahram, melebihi had, zina. Dia ingat zina tu cuma zina yang kita tahu ni. Itu je zina. Rasulullah kata innal aina la tazni. Mata tu berzina. Macam mana mata berzina pula? Dah tengok benda haram. Kalau macam tu mulut pun boleh berzina. Bulan puasa, ajak buat grup family yang selalu forward kebaikan. Anak baca, tak baca, suruh dia orang baca, bagi remind sikit, ni ayat ni, share ni baca. Ni grup family semua sembang pasal makan. So sembang pasal nak buka mana. Semua apa nak jadi? Orang muda zaman sekarang, dalam Arab ada pepatah kata rijalul ghaib, syababul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah orang muda hari ini adalah pemaju masa akan datang. Kalau kita budak-budak zaman sekarang lah tak tahu nak jaga ikhtilaf, apa akan jadi pada masa akan datang? Next generation kita apa akan jadi? Ini kita kena pentingkan. Dia ingat agama cuma baca Al-Quran, dia ingat agama cuma tadarus, dia ingat agama cuma tarawih. Semua yang kita buat tu agama. Semua ada kaitan dengan agama. Subhanallah, agama ni menyeluruh. Dalam ilmu tu ada nama dia syumul. Agama ni syumul, menyeluruh. Semua benda agama ajar. Dalam agama ni tak cara kencing. Ada. Nak kata betapa sempurnanya Islam, cara buang air besar pun cara dia. Allahu Akbar. Carilah mana-mana pelajaran kan, yang dia kata menyeluruh, yang dia ajarkan barat ke timur ke apa-apa, orang kafir ke mana-mana ke, yang sampai kencing pada cara dia.
Cari lah kalau ada. Cari. Nak cerita lagi kalau dia apa? Kalau dia tanya pasal Nabi Muhammad SAW, tak tahu ke tidak, tak tahu. Ada buat interview tuan-tuan puan-puan dekat bazar. Dia suruh sebut nama Nabi Muhammad sampai atuk dia je. Nama ayah Nabi Muhammad tak tahu. Nama ayah Nabi Muhammad dia tak tahu. Muhammad bin siapa syurga mana kau nak masuk? Kau nak tanya, syurga mana kau nak masuk tak kenal Nabi Muhammad ni? Syurga mana? Royan, Adan, Ma'wa. Nak syurga mana? Dah kalau kunci di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunci di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunci dia kamu tak ada. Nak masuk syurga apa? Allah haramkan syurga tu dimasuki oleh sesiapa pun sehingga kunci ni masuk dulu. Sallallahu alaihi wasallam haram masuk syurga kecuali belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kunci bawah tak ada, awak nak masuk syurga apa? Ada satu hadis riwayat Imamul Baihaqi, ada seorang ni, tuan-tuan puan-puan, amalan dah okey. Mungkinlah 10 rakaat, mungkin tadarus, mungkin banyak sedekah, mungkin banyak infak. Amalan okey, settle dah. Malaikat kata kau pergilah pilih mana syurga kau nak. Malaikat suruh pilih, green light dah, pergi pilih mana-mana kau nak. Ada 8 ni, kau pilih mana-mana. Dia nak cari pintu syurga, tak jumpa pintu syurga, tuan-tuan puan-puan, tak jumpa. Nabi Muhammad SAW tengok keadaan ni. Muhammad tanya pada Jibril, ya Jibril, mali hadzal rajul, kenapa lelaki ni wahai Jibril? Jibril kata apa? Jibril kata, ya Muhammad, ini dulu satu daripada umatmu yang banyak ibadah tapi tak kenal engkau wahai Muhammad. Kenal Nabi fardu ain, wajib. Bila lahir, bila ni. Orang zaman sekarang kenal siapa? Artis. Itulah idolanya, itulah panutannya. Kenal siapa? Kalau artis Islam tak apa lagi, bolehlah buat bincang. Kalau artis kafir, kalau kenal Bruno Mars ke Lady Gaga ke dia kenal. Kenal tu specifically dia kenal. Orang mana asal pindah, mana duduk kat sini sekarang, siapa isteri dia, anak dia ada ni, oh ni anak dia handsome, ni anak dia pun famous juga. Dia kenal. Tanyalah anak-anak kita, kenal. Tanya pasal Nabi Muhammad, lahir bila pun tak tahu. Ya Allah, punyalah famous, punyalah ma'ruf, Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Tak tahu. Dia dengan Nabi setahun sekali je. Itu pun kalau sekolah dia buat ni lah, buat majlis Maulid Rasul. Tak getulah tahu. Paling-paling sallallahu ala Muhammad, selawat gitu je. Dia tak kenal. Dalam hadis juga Nabi SAW ceritakan pada kita bahawa nanti di akhirat ada salah satu soalan. Ketika masuk kubur tu nanti ada salah satu soalan. Bukan marah buka je Allah tanya. Allah akan, malaikat akan tanya apa lagi? Apa lagi malaikat tanya? Malaikat akan bagikan gambaran Nabi Muhammad SAW. Malaikat akan tanya, kau kenal tak lelaki ni? Dalam hadis kata, dan kalau dia kata tak tahu, malaikat tu akan humban dia ke dalam 7 petala bumi sejauh 70 tahun perjalanan. Kena humban begitu, pom, terus diangkat lagi dengan jari malaikat yang panjang yang tajam tu. Diangkat lagi. Kalau tahu tak lelaki ni, tak tahu lagi, dihumban lagi. Cubalah. Mak ayah tanya matematik je, English je. Masa belajar matematik hari tu, masalah algebra tu okey ke tak? Okey tak algebra tu hari tu? Ni macam mana? Dia tak pernah terdetik pun nak tanya anak dia siapa isteri Nabi SAW.
Kalau dia kenal lah Khadijah tu je dah dia kenal. Suruh orang hafal. Hafal lah, nak hafal 9 ke, nak hafal 12 ke, ikut riwayat mana riwayat pun lah. Hafsahnya, Ramlahnya, Safiyahnya. Tak cerita lagi pasal filem baru-baru ni viral. Tuan-tuan mesti dah dengar filem bid'ah tu. Penghinaan pada ulama. Penghinaan ulama. Buya Hamka kata. Siapa tak kenal Buya Hamka? Kalau kamu diam saat agamamu dihina, tukarlah pakaianmu kepada kain kafan. Kamu mati sebelum kamu mati. Dia boleh pula pakai pakaian ulama Hadramaut, ulama Asy'ariyah, akidah kita, ulama yang memperjuangkan akidah kita. Diorang pakai pakaian tu untuk filem, menggambarkan ulama ni. Orang tengok filem tu, kita mungkin yang tahu ni tahulah. Geng-geng yang selalu ikut maulid, selawat bagi-bagi ni tahulah. Mungkin itu pakaian ulama Hadramaut, ini tak sesat. Kalau orang tak tahu, dia ingat semua orang tengok filem kat wayang tu memang alim belaka. Dia pakai pakaian ulama Hadramaut, jubah luarnya, tongkatnya. Allah kata dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ni sahih, rawahul Bukhari. Keluar Imam Bukhari kata apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menghina waliku, aku isyar perang dengan dia. Allah kata, hina wali Allah, Allah isyar perang. Allah isyar perang ni macam mana agak-agak Allah isyar perang. Kalau kita lah sultan je, tak payah sultan, bos kita je kata, aku isyar perang dengan kau, habislah kita. Tapi orang yang hina ulama, orang yang hina wali Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, ini hadis tak payah kata lah, nanti adalah petikan hadis lah apa. Ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, barang siapa yang menghina ulama, wali Allah, Allah isyar perang. Bayangkan tuan-tuan, Allah isyar perang. Zaman sekarang ni ulama pun dihina. Orang yang memperjuangkan agama dihujat, dikecam. Orang yang memperjuangkan 20 dikecam. Orang yang memperjuangkan agama dikecam. Penghinaan ulama dibuat filem, kita diam. Saya dulu pernah belajar di Yaman, saya belajar sana 5 tahun. Demi Allah, kami belajar daripada ulama sana. Kami belajar daripada akhlak mereka terlebih dahulu daripada kalam mereka. Kami belajar daripada cara mereka jalan tu terlebih dahulu daripada kami baca Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Tuan-tuan puan-puan, kalau baca kitab Syama'il Muhammadiyah tentang keindahan akhlak Nabi SAW, tuan-tuan pergi Hadramaut, Yaman, tuan-tuan pergi nama tempat tu Tarim. Tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan tengok keadaan ulama di sana macam mana. Tuan-tuan boleh search, saya bagi tahu nama Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali bin Abu Bakar. Search, ada live kan, nanti boleh ulang live tu. Tengok akhlak budi pekerti mereka. Pakaian mereka dipakai oleh artis Malaysia yang jahanam ni. Mereka hina, bagi gambarkan mereka tu sesat. Ajaran sesat apa yang bawa simbolik ni? Serban tingkat tu ajaran sesat mana? Lantak kau nak kata JSB ke sesat ke apa? JSB tak pakai serban gitu. Kemudian hina ulama.
Semua ulama akan hina zaman sekarang, tuan-tuan puan-puan. Siapa yang nak pertahankan mereka kalau bukan kita, orang yang datang surau ni, orang yang kenal agama, orang yang tahu. Dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kalangan Imam Nawawi. Imam Nawawi siapa nama dia? Imam Nawawi nama dia Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain. Imam Nawawi, beliau sebut, kita mengumpat orang. Allah kata dalam Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah korang suka untuk makan daging saudara kalian? Dalam kitab tersebut, daging ulama ni masmum, daging ulama ni berbisa, ada racun. Siapa yang makan daging ulama mati. Orang sekarang ni pelik. Dulu ulama yang betulkan umat, sekarang ni umat betulkan ulama. Belajar agama tengok YouTube, ambil pendapat yang dia nak. Semua ulama disalahkan ni. Ulama kita, tuan-tuan puan-puan, kita ni akidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i. Saya ulang, mazhab Syafi'i, Asy'ariyah. Saya tolak keras pahaman Wahabi, Salafi, mengaku sunnah tapi hina ulama. Cakap tak suruh bikin. Pepatah Arab kata, khairul maqal ma saddaqathul fi'al. Kaedah Arab kata, dan kaedahnya disebutkan dalam kitab Qutul Qulub, Qutul Albab. Dalam kitab Qutul Albab min Bajani Janal Adab, karangan Imam Abdullah bin Faqih, disebut pepatah ni, khairul maqar ma saddaqathul fi'al, sebaik perkataan yang dibenarkan dengan perbuatan. Mereka kata mereka ikut Nabi SAW, mereka lah yang paling sunnah, mereka menjaga kemurnian Islam, tak tambah apa. Hina ulama. Nak terima tak terima terpulang. Saya tak sebut secara individu lah siapa. Tu urusan kita dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang begitu zaman sekarang, tuan-tuan puan-puan, duduk di mimbar, mungkin pegang jawatan besar dalam agama sebuah negeri. Ingat populariti ni menjamin kebenaran ke? Berapa banyak orang popular sekarang akhlak semua. Masuk daurah jadi ustaz. Itu yang ada keluar macam-macam tu. Pelik-pelik zaman sekarang ni. Dan kalau yang menceramah buat ada daurah je. Semua ulama salah. Azhar Idrus salah, Wajid Anwar salah, semua salah. Yang benar dia je. Dia je benar. Blok geng-geng dia je benar. Asy'ariyah tak ada. Mazhabnya apa? Dia boleh petikai mazhab. Kita ke Al-Quran dan Sunnah, dah tu imam mazhab ikut siapa kalau ikut Al-Quran Sunnah? Sehebat mana kamu untuk faham Al-Quran dan Sunnah? Bahasa Arab pun tak reti, nak faham Quran Sunnah. Nak tafsir Quran kena ada 14 ilmu. Nak tafsir Al-Quran, yang awak baca, yang kita baca, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibn Kathir, tafsir Imam Fakhr Razi, tafsir Al-Kabir, itu semua mereka dah pelajari semua ilmu tu. Bahasa Arab ni, ini. Bawah bahasa Arab ada 10 ilmu lagi. Nahwu, sarah, balaghah, bayan, badi', arud qafiyah. Lepas tu kata kami ikut Al-Quran dan Sunnah. Quran Sunnah apa yang kamu ikut? Kalau bahasa Arab pun kita bukan. Faham bahasa Arab pun tak semestinya bertafsir Al-Quran. Semua ulama salah. Yang betul ni kamu. Pelik masyarakat zaman sekarang ni. Dengan harap hidup berkat kalau kamu ini ulama.
Jangan harap kamu berkat kalau kamu menafikan nasab Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap hidup berkat, jangan harap. Banyak zaman sekarang saya bagi tahu yang ada habib-habib depan tu, itu nasab mereka sah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diiktiraf oleh ribuan ulama besar dunia. Yang iktiraf mereka Majlis Ulama Al-Azhar Syarif kat Mesir, iktiraf mereka. Syekhul Akbar Syekh Ahmad Al-Tayyib, iktiraf mereka. Mantan Mufti Besar Mesir Syekh Ali Jumaah, iktiraf mereka. Ulama besar Jordan, iktiraf mereka. Kesultanan Morocco, iktiraf mereka. Datang orang boleh search lah kat Indon, tak tahulah belajar mana, dia buat tesis. Dia kata nasab Pak Alawi ni semua terputus. Dia boleh hina Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hina keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ana min Husain, Husain minni, aku daripada Husain, Husain daripada aku. Datang umat selepas tu pergi hina Sayyidina Husain, pergi hina cucu dia. Agama kamu hancur. Cinta keluarga Nabi tu wajib ya tuan-tuan dan puan, wajib. Kalau zaman kita orang Melayu ni yang ada gelaran Said depan tu, Said dia ejaan dia SYED, itu selalunya ada keturunan. Syarifah SHARIFAH, selalu keturunan. Lantaklah dia baik ke jahat. Kamu faham tak bila Allah kata wajib cinta tu apa? Wajib cinta tu wajib cintalah, tak kira dia jahat ke tidak. Dan cinta tak semestinya kamu pergi cium tangan dia. Cinta dah lah, cinta-cintalah. Dia buat salah, tegur lah. Kalau dia jahat, jauhilah. Nabi kata dalam hadis sahih juga, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih, cintailah Allah kerana dia memberi kamu nikmat. Wa ahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku kerana Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah Ahlul Bait, keluargaku. Kalau keluarga Nabi putus, kenapa Nabi kata gitu? Tak tahu ke Nabi ni dia punya keluarga akan putus? Dan cintailah Ahlul Baitku, keluargaku untuk aku, kata Nabi. Nabi kata, Allah suruh Nabi kata dalam Quranul Karim, qul la as'alukum alaihi, Nabi kata illal mawaddata fil qurba. Nabi kata aku tak minta apa-apa pun atas semua perjuangan aku. Gigi patah waktu perang, Nabi tak minta balasan daripada kita. Nabi tak suruh kita patah gigi kita untuk agama. Sahabat semua mati, semua syahid dalam perang untuk perjuangkan agama. Kami tak minta apa-apa ke Nabi SAW, illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta kerabat. Tapi zaman sekarang orang semua hina keluarga Nabi SAW. Allahu Akbar. Dan yang nama saya sebut tadi tu, Habib Umar bin Hafiz tu keluarga Nabi SAW, yang ke-38 dari Nabi SAW. Dan saya hafal nasab beliau sampai Nabi SAW. Habib Ali bin Abu Bakar bin Nabi SAW. Ada tu ada. Nabi kata dalam hadis pun sahih juga, taraktu fikum mustaqalain, kami tinggalkan kepada kamu dua tali, lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima, kamu tak akan sesat kalau berpegang dengan dua tali ni. Kitabullah, Nabi kata, kitab aku, wa itrati ahla baiti, dan zuriat keturunan aku, kata Nabi SAW. Nabi janji dengan sesat. Kita zaman sekarang boleh percaya doktor, boleh percaya insurans, boleh percaya kata-kata Perdana Menteri, boleh percaya ahli parlimen. Kita percaya sekali orang, walaupun orang banyak menipu, kita percaya. Tapi Nabi kata tak akan sesat kalau pegang dengan ini, itu, kita petikaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hati-hati tuan-tuan, hati-hati. Sekarang ni kat Facebook macam-macam, komen semua, habiskan pahala puasa semua komen-komen dia.
Jangan habiskan kepala puasa kat komen je. Komen kita ni, komen kita kat Facebook ni mewakili lisan. Takkanlah kau nak bagi kat orang yang buat reel tu kau bercakap dengan dia pula kan. Kita tulis lah. Ya apa ni sesat ni. Ni nasihat dia tak ada. Yang ini Habib. Orang sesat pun kita tak boleh hina. Kita boleh nyatakan dia punya kesesatan je. Apalagi kalau ulama tu dah diiktiraf ulama dunia, dah diiktiraf majlis persekutuan ulama dunia semua, iktiraf dia. Bagi tahu fakta, Habib Umar bin Hafiz ni adalah Muslim paling terpengaruh dalam dunia, nombor 1. Orang-orang sekarang je yang tak iktiraf. Contoh yang belajar tahap-tahap degree master ni, dia tak iktiraf. Ulama dunia semua iktiraf. Pergilah tengok. Search Habib Umar bin Hafiz. Search. Pakaian beliau lah yang filem tunjuk pakai. Boykot tuan-tuan. Nabi kata dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa daripada kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah diubah. Perintah hendaklah diubah dengan tangannya. Kalau ada minum arak, kita kalau boleh ambil arak tu letak tepi, sedarkan dia. Fa illam yastati', Nabi kata kalau tak mampu, fa bil lisani, tak mampu dengan tangan, dengan lisannya. Bagi tahu orang, ini ajaran, ini menghina ulama, ini tak boleh, ini. Bagi tahu. Fa illam yastati' fa bi qalbi, kalau tak mampu juga dengan hati. Dan kalau hati pun terima, lantaklah orang nak cakap apa pasal ulama, biar je lah, apa benda je kita nak tengok je, sibuk menyibuknya tak. Nabi kata kalau kamu buat dengan hati, wadzalika adhaful iman. Mengingkari dengan hati itu tahap iman paling rendah. Paling rendah kalau kita dengan hati. Kalau tak ingkar dengan hati, agak iman tuan? Tidak. Jawapan daripada tuan-tuan perempuan lah. Dia diam je. Hati-hati tuan-tuan perempuan. Orang Melayu ni bukan biasa-biasa jaranglah ulama kita belajar kat Malaysia saja. Jarang. Yang famous semua tu semua belajar luar negara. Semua belajar Arab, semua belajar hebat-hebat, semua belajar. Ustaz tu Somad tu pun profesor tu, lucu-lucu gitu tu. Profesor doktor. Apa profesor dia dapat? Ustaz Somad pun iktiraf Umar tu. Ustaz Adi Hidayat yang hafal Quran sana atas bawah kiri kanan semua. Beliau iktiraf kealiman. Datang orang Quran tak hafal, dia pergi ni nama dia tengoklah perbaikilah keadaan kita. Perbaikilah bulan Ramadan ni waktu kita nak belajar. Belajar hormat orang, belajar maafkan orang, belajar cari kesilapan diri sendiri. As-sa'id man wu'idha bi ghairi. Orang yang bahagia adalah orang yang dapat hikmah, dapat ceramah daripada orang lain. Faham? Dia tidak perlu dinasihati. Tengok benda baik, ikut. Benda jahat, jauh. Ini orang as-sa'id, orang yang bahagia. Tak apalah buat lapan, tapi tolong hadirkan hati, khusyuk. Hilangkan pikiran muri, hilangkan pikiran itu ini. Jangan ada macam tu. Kita kurang ajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh, kalau boleh pegang Al-Quran untuk solat, pegang Al-Quran untuk solat. Tanya imam baca belah mana imam? Boleh pegang Quran, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh pegang Quran kecil kan. Kalau yang nampak lah, tak sini kat poket, tak rukuk. Tak sini. Nanti dah ni buka lagi. Tak batal gerak, tak banyak gerak pun. Macam ni buka. Tak ada masalah, boleh. Kalau duduk kat depan pula, sini ada boleh tak rehal. Nak sujud tu letak macam ni. Boleh pegang Quran, tak ada masalah.
Ulama fatwa kan pegang Quran dalam phone boleh tu solat. Tengah duduk. Boleh ke tak? Boleh hukumnya. Buka Quran, jangan pula main Facebook. Batal lah. Buka Al-Quran, tanya ini okey ni. Baca surah apa tadi? Al-Maidah, okey baca. Follow. Baru berkat sikit phone ni, phone pakai Facebook je. Tengok live orang makan. Orang makan buat live zaman sekarang. Betul ke tidak? Tak main TikTok pula. Betul tak? Betul pakcik betul kan? Orang makan buat live. Makan weh. Kalau kau makan makan punya mahal tak apalah juga. 5 star punya ni kan. Dia buat tu macam ni. Ada. Macam ni. Ni untuk live ke ni? Ni. Dia buat live tu memang untuk makan tuan-tuan. Nak makan ni dia buat live. Banyak weh. Lepas tu orang buat live solat tarawih kata riak. Bodoh lah. Kalau buat tadarus tu buat live. Ada orang tengok, tak ada tengok. Kita punya usaha depan Allah tu tak sia-sia. Walaupun kosong orang tengok, tak sia-sia. Semut yang tiup asap. Api Nabi Ibrahim waktu dibakar oleh Allah kira amalan dia. Haiwan weh. Lagi manusia yang Allah janjikan tidak ada amboi. Nak sebentar ke? Bayangkan. Ini buat makan tengok mentah-mentah muka dia handsome. Makan banyak makan Maggi je. Tak kelas langsung. Makan Maggi pun buat live. Makan ni mahal sikit kalau ya pun. Ini tidak buat makan Maggi. Macam-macam lah sekarang ni. Yang pelik tu orang tak pelik tau. Yang ikut agama tu orang tak pelik. Aduh. Sampai sekarang ni Masya Allah Ustaz Wadi Anwar punya punya pemikiran. Dia kata kalau nak buat ceramah buat yang pendek-pendek je. Untuk apa? Untuk memudahkan kita lah. Live bola 2 jam kau boleh tengok. Barcelona Chelsea ceramah 5 minit pun lamanya ceramah. Pelik ke tak? Pelik tu tuan-tuan. Cuma kita sekarang ni dah terbiasa dengan benda yang pelik. Sampai benda yang betul tu kita anggap pelik. Zaman dulu, zaman kegemilangan Islam tu, zaman banyak Abbasiyah semua tu, orang bawa kitab tu jalan. Tuan-tuan cubalah pergi mall bawa kitab. Kau gila ke kau ni? Ada orang baru-baru ni ada muslimah baca Quran kat trend. Viral satu Malaysia baca Quran kat trend. Yang pelik tu orang yang scroll TikTok tak berhenti ke orang yang tengok Quran? Yang pelik tu inilah sepatutnya. Yang makan banyak buat live, itulah pelik. Baca Quran kat trend tu tak pelik pun. Biasalah tu. Tapi itu yang kita anggap pelik. Nampak? Sahabat tanya, Nabi kata, akhir zaman nanti macam mana keadaan Rasulullah? Nabi SAW kata, bagaimana keadaan kalian jikalau kemungkaran dianggap hak dan hak dianggap kemungkaran? Sahabat semua pelik. Macam mana tu ya Rasulullah? Sahabat kan tak pernah tengok kita. Sahabat pelajar sekarang ni semua je pelik. Semua pelik ni, semua pelik. Dengan semua je pelik. Yang lagi-lagi yang tidur. Sahabat pelik nanti. Boleh tidur macam semua Sifat sahabat tu depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anna fi ru'usihimut tayr. Di atas kepala mereka macam ada burung. Perawi kata cara sahabat bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat tanya gitu, benda tu akan jadi ke Rasulullah? Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Rasulullah kata apa? Jawapan Rasulullah pendek seram. Bal wa asyad. Bahkan lebih teruk lagi akan berlaku di akhir zaman. Tapi tak bagi tahu awal dah. Kita je tak tahu. Kita tahu murih. Tahu iftar. Pelik tuan-tuan, pelik. Banyak punya pelik sekarang. Banyak punya pelik.
Dalam hadis saya share hadis terakhir, inna hadzal dina, amboi 750 lah. Oh, muka-muka nak makan orang lah semua. Inna hadzal dina bad'a ghariban, sesungguhnya agama ini tersebar dengan pelik. Pelik kan? Pelik kan? Nabi Muhammad dulu waktu awal-awal sebar Islam, pelik lah. Punyalah banyak Tuhan, keliling Kaabah banyak tu Tuhan. Dia yang buat, dia bagi makan lah apalah. Datang Nabi Muhammad SAW kata Tuhan satu. Pelik. Pelik. Makin keluar harta, makin kaya. Pelik. Dan Rasul sambung lagi, wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali dianggap pelik lagi nanti di akhir zaman seperti mana bermulanya Islam ini. Nabi kata zaman sekarang lah baca Quran pelik. Orang khatam Quran 30 hari Ramadan hebat. Padahal benda tu sebenarnya lah, benda tu biasa je. Sekali khatam tu Tarawih 20 rakaat tu, weh, power tu kau, hebat lah, gentle lah. Nabi kata fatuba lil ghuraba, Nabi kata maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh pada ketika itu. Biar orang anggap kita aneh. Biar orang anggap kita aneh. Semua orang pakai baju style-style, semua orang pakai kot, kita pakai pakaian sunnah. Biar orang anggap kita aneh. Aneh di dunia, tuan-tuan puan. Di akhirat nanti kita lah akan berbangga dengan Nabi SAW. Tapi kalau pergi kerja jangan pakai jubah, melanggar protokol, tak boleh. Ini pergi surau nak pakai jubah pun nanti orang kata aku alim pula dah. Pakai bendanya. Nak pakai serban fikir nanti orang tak aku alim. Biarlah orang anggap kamu alim, apa masalahnya? Cuba bagi tahu saya. Apa masalah orang anggap kamu alim? Biarlah. Nanti dia tanya soalan tak tahu. Saya tak tahu. Saya kira tahulah. Dah habis cerita. Ini tidak, tak pakai pakaian sunnah, takut itulah, takut inilah. Dia pakai pakaian dia punya style semua, pakai coat semua. Tak ada pula, nanti dia anggap aku kaya pula. Tak takut pula minta duit minyak. Duit tu tak takut pula. Kan aku pelik je tu. Padahal kat bay RM30 je ada. Tak takut pula orang kat berkaya. Padahal kasut Edwin. Tak takut pula. Jam tu jam. Oi, jam. Jam kalau nak Timberland, harga RM5,000. Pakai juga. Nampak tak? Nampak tak pelik tu sekarang ni? Pelik. Pakailah, banggalah dengan pakaian sunnah. Pakai sunnah. Selagi kamu pakai, pahala. Ni zaman sekarang pakai kopiah pun fikir 2-3 kali. Astagfirullahaladzim. Pakai je lah kopiah. Nak pakai ridak, pakai kain kan, yang macam apa ni? Ridak kan, shawl orang panggil zaman ya. Fikir 2 kali. Tempat macam Ustaz Don pula. Biarlah. Pakai kot macam Perdana Menteri, tak nak pula, pelik. Nanti macam ada tak orang pakai kot, nanti nampak macam PM pula dah. Mana ada. Hai ya Allah, Allah al-musta'an. Semoga Allah perbaiki kita punya urusan dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah bulan Ramadan kami ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ini Ramadan terbaik untuk kami. Ya Allah, dan Ramadan akan datang, sampai kalau kami kepada Ramadan akan datang. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah ulama-ulama kami yang mempertahankan akidah Asy'ariyah dan bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Ya Allah, pertahankanlah mereka. Ya Allah, pertahankanlah mereka. Ya Allah, pertahankanlah mereka. Ya Allah, ya Allah, naikkanlah derajat mereka. Ya Allah, di sisi masyarakatmu. Ya Allah, sehingga masyarakat menganggap mulia pada ulama. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami ya Allah untuk memakai pakaian sunnah. Ya Allah, sehingga kami tidak malu dan tidak malu untuk memakai pakaian yang begitu sunnah, ajaranmu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah kami orang banyak baca Al-Quran bulan Ramadan, ya Allah, banyak berinfak di jalan-Mu, ya Allah, ya Allah, ya kami yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah, yang ada masalah kesihatan, ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah, yang ada masalah kewangan, ya Allah, kemudahkanlah, ya Allah, yang ada masalah dengan keluarganya, ya Allah, dengan silaturahimnya, ya Allah, yang terputus, ya Allah, berilah dia, lembutkan hatinya, ya Allah, untuk minta maaf kepada saudaranya, ya Allah, walaupun dia benar, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah semua amalan kami ini diterima di sisi-Mu, ya Allah, terimalah amalan kami, ya Allah, terimalah solat kami, ya Allah, terimalah 8 rakaat kami, ya Allah, terimalah 20 rakaat kami, ya Allah, terimalah witir kami, ya Allah, terima tadarus kami, ya Allah, terimalah amal ibadah kami keseluruhannya, ya Allah, sehingga kami datang di hadapan-Mu, ya Allah, kami tidak malu, ya Allah, untuk memohon rahmat-Mu, ya Allah, kerana kami ada bekal sedikit, ya Allah, untuk menjadikan modal kami untuk memohon rahmat-Mu nanti, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, yang berkatilah surah Al-Falah ini, ya Allah, ya, memakmurkan keadaan masyarakat, ya Allah, memperbaiki keadaan masyarakat di sini, ya Allah, dan semua orang yang tinggal di dekat dengan surah Al-Falah ini, ya Allah, berkatilah hidup mereka, ya Allah, harmonikanlah keluarga mereka, ya Allah, kayakanlah mereka, ya Allah, ringankanlah hisab mereka dengan kekayaan mereka, ya Allah, jadikanlah semua yang mereka buat itu, ya Allah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallamhu minna mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin hadirat, kepada ahli jawatan kuasa surah Al-Falah. Semoga dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan balasan yang terbaik di dunia sebelum akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesilapan.